Bismillah. Memang best gila. Ni dah latok kedua dah guys aku makan. Seriously, satu latok tak cukup kot. Yang bestnya latok ni, rasa dia sama macam latok yang original tu, yang kita take dekat laut. Aku dah pernah makan latok daripada Sabah dan juga Langkawi. Rasa dia memang sebiji. Dan yang lagi best dekat dalam latok ni, dia bagi sos hijau yang sedap tau. Bila kita buka kat dalam ni, dia cuma ada dua benda ni je. Latok yang dah di-shrinkkan, dah dikecilkan, mampatkan ni dengan sos hijau ni. Ada rasa masin, masam dan juga manis. Okey, jom kita rendam dan kita tengok lama mana latok ni nak kembang. Alright guys, ni adalah latok yang aku dah rendam selama 3 minit. Korang tengok lah tu, latok dia tu nampak segar gila kot. So guys, inilah dia hasil selepas kita dah bilas. Banyak juga babe untuk satu pack ni. Korang tengok lah tu. Dan yang lagi best, latok dia memang nampak segar macam latok yang keluar daripada laut. Kalau kita bau ni, dia masih lagi ada bau rumpai laut lah. Tapi dia tak teruk lah. Tak adalah hanya teruk. Okay, sos dia memang likat dan padu guys. Okay, korang tengok lah tu. Banyak juga sos dia ni. So, jom kita test. Bismillah. Memang best gila. Tekstur dia, rasa dia memang tak lari daripada yang kita baru keluarkan daripada laut. Teknologi shrink ni rupanya teknologi daripada Vietnam guys. Diorang dah lama dah buat benda ni. Tapi baru masuk kat Malaysia lah teknologi shrink ni. Seriously padu babe. Dia punya latok ni tak ada macam sampah-sampah yang ada dekat latok yang original tu guys. Diorang dah bersihkan dah. Sos dia ni memang sedap je. Banyak juga guys latok ni. Seriously. Bagi aku berbaloi lah dengan harga. Seriously sedap gila. Kuah dia ni memang sangat-sangat makanan lah. Kalau aku beli latok je tanpa kuah ni, mungkin latok ni rasa biasa lah sebab aku tak pandai buat kuah kan. Tapi dengan kuah dia ni memang complete lah, lengkap lah. Memang the best. Habis guys. Latok dah habis, kuah dia pun dah habis. So kuah dia memang dia bagi ram-ram lah untuk korang cicah dengan latok ni. Rating untuk latok ni aku bagi 5/5 lah. Sebab aku dah biasa makan latok yang biasa tu. Latok yang daripada laut. Tak ada benda nak cicah. Rasa dia just masin lah kan. Tapi yang ni, dia bagi sekali dengan sos untuk cicah. Sos tu memang dah sedap dah. Latok rasa macam latok kat laut tu. So memang terbaik.